Makan nasi lemak pelawak ni. Sedap ni. Ni kenapa dari tadi runsing ni? Tak adalah air pelik. Air isi minyak RM50. Okey. Lepas tu daripada petrol pump ke kedai ni 200 meter je. Okey. Tapi I punya bar minyak tinggal 2 je. Tadi kita isi full tank kan? You ni tak payah nak berkira sangat lah. I tahu lah you tu accountant. Tak apa, next time keluar pakai kereta I je lah. Sekejap. Apa lagi Tengok tu. Apa Happy tu? hour hari ni hari Selasa kan? So, kita boleh dapat 50% off roti Oreo. Roti Oreo kan mahal. 50% kira tambangan air berapa? Tak satu berapa ringgit. Dah, you. Baloi kan? You kalau nak order tak payah kira-kira. Dah jom lah, I lapar ni. Kenalah. Sekarang ekonomi teruk lah. Tak payah. Tak banyak lah lauk kat sini. You tengok apa lagi you? Zaman sekarang, nasi berlauk RM12, RM15. Tapi kat sini murah gila. You, boleh tak? You tak payah nak baca-baca. You order je lah. I ni bukan tak mampu. Okey deh, I nak yang 50% roti Oreo tu je lah. Yelah, tak ikut you lah. Sebab 50% kan mana nak dapat dah. You buat apa tu? Tak, ni I tengah kira. Ni price yang kita bayar ni, baloi tak dengan apa yang kita dapat ni? Kan je lah. RM18 lagi lah murah. Kan? Murah compare dengan kedai lain. Betul tak? Semua benda nak berkira.